Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Amrin. Al-an ana fi Masjid Kota Kemuning bersama saya. Boleh Ustaz kenalkan diri dulu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Radhi bin Muhammad Rajab. Nahnu ji'na min Madinah Seri Putra Bangi di wilayah Selangor Darul Ihsan, insyaAllah. Ustaz, saya ada nak tanya beberapa soalan. Okey. Soalan pertama saya, daripada 1 hingga 10, berapa Ustaz rate tentang bahasa Arab ni? Best tak belajar bahasa Arab ni? Sebenarnya kalau nak rate 1 hingga 10 tu lebih dari 10 sebenarnya ya. Kerana bahasa Arab ni ialah bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengannya Al-Quran. Surah Yusuf ayat kedua ya. Kenapa kena belajar bahasa Arab? Ya. Kenapa diturunkan Quranan Arabiyan? La'allakum ta'qilun, kata Allah ya. Semoga dengannya kamu akan beroleh ya, akal fikiran. Bukanlah sebelumnya tak ada akal ya. Tapi bahasa Arab itu adalah punca segala, sumber segala ilmu. Ya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, soalan kedua, dalam bahasa Arab ni ada banyak asas, iaitu qiraah, kitabah, kalam, istimak. Ada empat bahasa, 4 asas dalam bahasa Arab. Jadi bagi Ustaz, apakah kemahiran yang paling Ustaz mahir antara 4 tu? Kemahiran ni kita kena seimbang. Ya, jadi keempat-empat tu kena seimbang sebenarnya. Kalau kita mahir kalam saja, kitabah tak boleh. Kerana itu di madrasah-madrasah tahfiz, khususnya sistem kurikulum Ulul Albab Kementerian Pendidikan Malaysia, dia ada hafaz Quran dengan hafaz tulisan Quran yang disebut tahriri, kitabah. Kerana kita kena tahu menulis apa yang kita cakap. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, soalan seterusnya. Okey, hari ni tajuk ceramah Ustaz tentang 114 surah, betul? Okey, saya tertarik. Sebelum datang sini saya dah tertarik dengan tajuk Ustaz sebab dekat universiti saya belajar tentang nas Al-Quran. Okey. Jadi bagi Ustaz, apa yang membuatkan dalam bahasa Arab ni? Sebab Ustaz nak betul-betul faham tentang Al-Quran atau macam mana Ustaz? Pertama-tama sekali kita belajar ni niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk dapat keredaan Allah, niat semuanya kerana Allah ya. Jadi bukanlah sebab nak bercakap ke, nak apa ke ya, niat dia kita nak cari redha Allah. Dan kita tahu antara jalan untuk memperolehi redha Allah itu ialah dengan Al-Quran ya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitab, itulah dia kitab Al-Quran, la raiba fihi, tak ada sebarang keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka nak cari petunjuk supaya jadi bertakwa tak ada jalan lain, mesti dengan Al-Quran dan berguru dengan jalan-jalan yang berkaitan dengannya. Kerana Quran ini tak boleh sendiri-sendiri ya belajar. Kena belajar bersanad mesti ya, tak boleh kata sanad saya kitab tu, tak betul. Mesti ambil talaqi, musyafahah, talqin dengan guru yang hidup dan bertemu dengan guru. Tak boleh online tak boleh. Betul. Ya. Mesti kalau nak online pun ada waktu, mesti menghadap guru. Wallahu a'lam. Itulah talaqi ni kan. Sedangkan Al-Fatihah sendiri pun kita kena betulkan dengan bertalaqi betul-betul depan berguru lah kiranya. Ya, jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kepada kami. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua yang melihat ni. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.